Guys, Assalamualaikum. Hari ni kita pergi mana? Kita berada di Bentong. Nak pergi makan lemang. Nak pergi makan lemang Tok Ki. Oh, ada geng motor baru lalu Okay, hari ni hari Sabtu 3 hari bulan. Kita on the way ke lemang Tok Ki. Bentong, hanya berdua je. Tengah tak bising tu. Kita cakap kuat. Jom kita pergi makan lemang. Let's go. Jom. So aku kena jimat-jimatkan bateri. Aku lupa bawa extra bateri. Mungkin dah sampai sana baru aku record. Ciao. Okay, kita dah sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Jom, order. Orang ramai. Penuh, full house. Oh, bungkus satu. Kita makan breakfast. Kita ada roti canai dengan lemang lah. So hari ni macam agak ramai. Tapi aku nampak budak-budak motor tak ramai sangat. Ada tapi tak ramai lah budak motor. Cuma family yang ramai kat sini. Mungkin diorang singgah makan breakfast kat sini. Yang mana sebab semalam hari Jumaat, New Year kan. So diorang ambil cuti Jumaat, mungkin singgah sini lah untuk makan. Selalu penuh motor kat depan. So tadi trafik dekat highway tadi agak banyak kereta, tapi still boleh handle lagi. Actually jalan Karak ni aku agak gayat lah, sebab dia bukit. So aku gayat dengan ketinggian bila turun bukit. Dan banyak corner kan. So kita test diri kita sendiri untuk handle macam mana handle motor tu sendiri. Okay, jom kita makan dulu. Dah kenyang, Alhamdulillah. Orang ramai tapi meja banyak. Tak tunggu lama sangat lah pun. So sekarang ni kita nak balik. Kita akan balik KL terus. Good trip today. Cuaca pun elok. Mendung. Tak tahulah petang mesti hujan. Manis. Manis-manis. Manis payah. Bila kita dah sampai Bentong ni, mestilah kena makan durian. Sebab musim durian kan. So kita makan musangking dengan D24. Kita singgah makan durian guys. Kita ambil dua jenis. Sangking yang ni adalah D24. Nanti kita rasa sedap ke tak. Jom. Sementara tunggu Roblox. Depan tu ada Roblox. Depan tu ada Roblox. Jom. Bismillah. Durian. Wow. Bismillah. Ni D24. So kita makan D24 dulu baru musangking. Orang tu cakap nasihat kan. Kau tak rasa lain. D24 ni macam pahit-pahit sikit. Setiap kali jalan penuh. Beli satu bekas je. Dia jual 3 bekas RM50. Tapi kalau beli 3 bekas
Macam mana nak simpan dah penuh. Ni durian, ni lemang, rendang, semua ada dalam ni. Mantap. Jom pulang. Dah habis vlog.